Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah saya bang. Masya-Allah. Bawa balik keluar 40 hari bang. Oh, keluar kat mana 40 hari? Kat Jitra. Jitra Kedah. Ha. Masya-Allah Ustaz. Baik. So ini kira bawa balik 40 hari terus makan king crab ni Betul, Ustaz betul. Okey Ustaz, daripada mana tadi? Daripada Mersing. Mersing 2 jam bang. 2 jam kemari. 2 jam. Oh, jauh. Yang tadi yang telefon tu Ustaz lah. Saya tu. Oh, saya tak simpan nombor jadi saya tak tahu. Ya. Baik Ustaz. Macam mana tadi makan saya punya nasi Pertama lemak sekali, dengan sambal? Nasi lemak sambal ni memang jadi betul bang. Alhamdulillah. Memang sambal mak-mak. Betul lah tu sambal mak-mak tu. Ha. Lepas tu memang saiz besar ni. Lepas tu tadi makan saya sebenarnya sebelum ni pernah makan king crab ni. Tapi sebelum ni macam tawar tau. Kalau yang ni? Sebelum ni. Kalau ni macam yang ni memang berdaging sedap kan? Ada rasa. Okey, saya nak tengok Ustaz potong boleh Oh, hari ni? boleh. Kita tengok Ustaz Selamat bang. boleh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita tengok Ustaz potong saya punya king crab. Tu yang kaki dia tu. Ni Yang tu ya Allah. Baik. Ya Allah. Isi dia penuh lah Ustaz. Penuh kan? Penuh kan. Tapi kali ni sedap ah. Alhamdulillah. Macam mana? Buat sendiri kan? Ni semua kita sendiri. semua custom semua. Oh, semua custom. Semua custom. Dia macam kereta, Ustaz kan main Macam kereta kereta. kan. Tu lah. So dia macam custom macam kereta juga. Downpipe lah, toko downpipe. Dia buat downpipe, dia tune ECU semua. Kita orang Johor semua ni Betul, waduh. MJ datang ke sini? MJ belum datang? Ada, saya pergi hantar dekat istana ada. Okay. Saya ada pergi hantar kat istana banyak kali juga dia order. Okey Ustaz, boleh tunjuk tak dia punya isi macam mana? Ustaz ambil banyak sikit. Tengok isi dia geng. Penuh. Memang padu ni. Penuh Ya Allah. Masya-Allah. Okey, itu dia punya garlic. Kita tengok Ustaz makan. Bismillah. Apa beza ketam tempatan dengan ketam ni yang Ustaz makan? Memang sedap bang, memang sedap. Halus saja Ustaz. Isu dia kan, dia punya isi dia kan. Kalau ikan lembut, ini lagi lembut Ustaz Lembut. Sebab ini antara kalau king crab senang kata yang ni yang grade paling baik lah Ustaz. Oh ya? Yang paling baik. Dia juicy. Tu lah. Kemudian dia jarang lah ada komplain, tak pernah ada komplain lah king crab ni. Tak ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang sedap. Okey Ustaz, saya nak minta tolong Ustaz info kepada sesiapa yang nak buka puasa dekat sini buat tempahan ada ucapkan selamat bulan puasa dan minta tolong makan king crab kat sini. Okey. Jom guys, saya jujur lah, review ni memang sedap sangat, isi dia padat, memang puas hati. Anak pun cakap sedap. Alhamdulillah. Memang korang memang patut belajar ahli keluarga korang sekali. Sebab gembirakan hati keluarga ni adalah sunnah Nabi SAW. Betul. Dan juga sekali-sekali tak salah lah. Sekali-sekali nak try boleh. Tapi kalau macam gini saya repeat lagi bang. Alhamdulillah. Nanti Roger lah nanti. Kena Roger saya. InsyaAllah bang. Ada ya. Ustaz, ucapkan selamat berbuka puasa. Selamat menyambut Ramadan Karim tahun 2025 insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala terima segala amalan kita insyaAllah. Jemput datang Mamai. Jemput datang sini. Okey Ustaz, so yang mana nampak video saya tolong check, minta tolong follow saya, tolong share video saya dengan Ustaz, tolong follow Abang Lobster dengan Ustaz Tidur. Ini antara Ustaz yang famous lah dekat Johor Bahru selain Ustaz Ibiliu. Itu hari Ustaz Ibiliu datang saya rasa beberapa hari lepas. Dia dah datang. Hari ini Ustaz Tidur pula datang. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, saya nak tanya, salah tak seumur hidup sekali makan Alaska king crab? Tak salah lah, memang tak salah. Berbaloi. Berbaloi lah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Jumpa lagi Abang Lobster, Ustaz Tidur. Alhamdulillah, insyaAllah.